Saya perasan satu benda tentang orang Malaysia yang ada banyak duit. Mereka bekerja keras tuan-puan, bangun pagi cari rezeki, kumpul simpanan bertahun-tahun. Tapi tanpa sedar, cara mereka simpan duit itu sebenarnya perlahan-lahan membuatkan mereka rugi. Tuan-puan, kita selalu diajar, lagi banyak duit dalam bank, lagi selamat. Ya betul tuan-puan, bank memang bagus, ASB bagus, tabung haji bagus. Tak ada masalah dengan semua benda itu tuan-puan. Tapi ada satu perkara besar yang ramai terlepas pandang. Semua simpanan tadi masih berada dalam bentuk kategori yang sama, iaitu wang fiat. Dan masalah terbesar wang fiat ialah nilai dia boleh menyusut setiap tahun tanpa ramai sedar. Sebab itu, orang yang betul-betul faham tentang keuangan, mereka tak simpan seluruh kekayaan mereka dalam bentuk cash mata-mata. Mereka akan diversify sebab mereka faham satu perkara yang penting. Kekayaan bukan sekadar berapa banyak duit yang kita ada, tapi sejauh mana duit itu mampu mengekalkan nilainya pada masa hadapan. Sebab itu ramai yang mula simpan sebahagian dalam bentuk aset yang bernama emas. Emas ini bukan magic tuan-puan, emas bukan skim cepat kaya. Tapi sejak ribuan tahun dahulu, emas ini digunakan sebagai pelindung nilai kekayaan. Saya bagikan contoh yang sangat mudah. Awal tahun lepas, harga emas kita RM400 segram. Hari ini, gram yang sama dah cecah lebih RM650. Gram yang sama, berat yang sama, yang berubah ialah nilai duit kertas kita. Sebab itu, kalau seseorang ada simpanan RM10,000, RM100,000, RM300,000 ataupun lebih tuan-puan, biasanya mereka tak akan convert semuanya tuan. Mereka cuma alihkan sebahagian untuk lindungi nilai simpanan mereka. Bayangkan tuan-puan, 10 ataupun 15 tahun akan datang, ketika harga barang makin mahal, nilai duit makin lemah tuan-puan, aset yang disimpan hari ini mungkin jadi penyelamat kepada nilai kekayaan kita pada masa depan. Jadi kalau anda ada simpanan tuan-puan, tapi semuanya masih dalam bentuk cash ataupun angka dalam bank semata-mata, mungkin dah tiba masa untuk anda mula fikir tentang satu aset yang tugasnya bukan untuk buat kita cepat kaya, tapi untuk melindungi nilai hasil kerja keras kita.